Muhammad Danish bin Ridwan, kelas 6 best study. Mana kamu buat ujian kamu ni ya? Hello, Assalamualaikum Puan Datin. Apa yang boleh saya bantu? Waalaikumsalam cikgu. Saya hubungi cikgu ni, saya ada hajat besar. Memandangkan peperiksaan akhir tahun 6 tak lama lagi kan cikgu. Jadi, saya sangat memerlukan bantuan cikgu untuk bantu Danish dalam peperiksaan. Saya tak kisah apa cara sekalipun yang cikgu nak buat, asalkan Danish cemerlang dalam peperiksaan. Saya ni kan, lagipun cikgu tahu kan kedudukan saya. Saya ni orang besar dalam PPD Batu Pahat. Jadi saya harap cikgu fahamlah apa maksud saya ni. Tak apa, saya tak kisah apa pun cikgu nak bantu Danish macam mana, asalkan Danish cemerlang. Nanti saya akan bagi hadiah dekat cikgu sebagai tanda penghargaan keluarga kami kepada cikgu. Oh, baik Puan. Saya faham Puan. Saya akan cuba dululah macam mana saya nak bantu Danish ni. Okey. Assalamualaikum. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Buat apa tu? Cikgu buat apa? Oh, saya tengah menandakan ni ada seorang budak lagi ni tak siap lagi cikgu. Okey tak tu? Okey lah, biasalah ujian. Baru lepas habis ujian ni, kita pun penuh ujian juga dalam hidup ni. Okey. Bombastic side eye. Danish? Oh Danish. Ya, Mak. Kenapa panggil Danish ni? Danish duduk sini je. Kenapa ni, Mak? Danish ada buat salah ke? Tak, kamu tak ada buat salah. Danish, esok waktu rehat, boleh ke kamu pergi perpustakaan jumpa Cikgu Helmi? Cikgu Helmi? Ha. Perpustakaan? Ha. Esok? Waktu rehat. Boleh. Buat apa, Mak? Itu adalah nanti Cikgu Helmi beritahu. Kalau macam tu, baiklah. The next day. Finish. Kamu ada di situ kan? Kenapa? Ni, cikgu ada sesuatu untuk kamu ni. Atas jasa baik kamu pada sekolah ni, cikgu pun buat baik pada kamu jugalah. Ni, ambil ni. Apa ni? Ambil je lah. Ni adalah satu kertas soalan yang akan keluar nanti. Kamu belajar betul-betul tau, Danish. Cikgu tak nak kamu gagal lagi untuk ujian kali ni. Faham Danish? Betul lah Danish. Takkan cikgu tipu pula. Okay. Cikgu Helmi, lembaga peperiksaan mengarahkan untuk membuka set soalan peperiksaan kerana terdapat laporan bahawa soalan telah dibocorkan. Ha? Kena tukar cikgu. Ya, gunakan set B. Pastikan ia diedarkan kepada murid. Aduh. Soalan mana ni? Tak sama pun macam yang cikgu Helmi bagi. Macam mana nak jawab ni? Waalaikumsalam. Wah, Danish dah balik. Danish, hari ni kamu dapat keputusan peperiksaan kan? Ya, Mak. Kenapa kamu macam sedih ni? Tanya apa? Tu keputusan
peperiksaan? Ya, tadi Mesti ni mak. ingat. Mesti ni mak nak tengok. Kamu dapat 21% je Dennis. Bukan ke kamu dah? Kenapa kamu dapat makanan tak? Soalan yang saya nak bagi tu tak sama pun dengan soalan yang keluar pada ujian tu. Sebab tu dah saya tak makan rendah. Tak sama. Tak sama. Tak sama langsung. Tak, satu pun tak sama. Jadi ni. Apalah, nanti mak uruskan dengan Cikgu Helmi. Few moments later. Jadi ni. Kenapa Cikgu Helmi ni? Puan lagi, puan. Hello? Sabar puan. Lain dah si puan. Bukan saya puan sebenarnya. Saya dah bersedia lah puan. Puan. Saya dah cakap juga puan. Sabar jap. Betul ni. Tidak buat yang baik puan. Mana lah. Ya, kita dengan masa dia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya rasa ada benda lah yang tak betul. Apa tu? Oh my god, bro. The next day. Cikgu Helmi, kami kecewa dengan awak. Saya dah buat apa? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRN mendapati ada laporan bahawa ada seorang guru di sekolah ini yang terlibat dalam kes rasuah. Boleh saya berjumpa dengan Cikgu Helmi? Ini saya. Ya, awak Cikgu Helmi? Ya, saya. Ya, boleh ikut saya sekejap? Boleh. 6 months later. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah.